Kalau korang rasa yang earbuds ni semua sama je, itu bermakna korang belum jumpa lagi Nothing Ear 3. Dia ada satu ciri yang boleh katakan cukup genius. Design dia masih dengan DNA transparent, tapi kali ni casing dia gunakan bahan aluminium recycle. Ada punya rasa ni memang premium, berat sikit tapi solid. Dia bukan guna plastik yang mainan lah. Kalau letak atas meja pun nampak macam gadget masa depan. Okey, ini part yang paling power. Dia punya casing ni built-in dengan super microphone. Jadi, kalau kita punya suara tu tak cukup jelas untuk menggunakan mikrofon daripada earbuds, boleh gunakan mikrofon daripada casing ni. Ada extra mikrofon. Inilah yang buatkan earbuds ni lebih special je berbanding yang lain. Okey, kita cuba dia punya kualiti. Okey, bunyi yang anda tengah dengar sekarang ni adalah bunyi daripada mikrofonnya earbuds ni. Sekarang kita nak cuba bunyi daripada super mic ni pula. So kat sini dia ada tulisan talk, kita kena tekan 2 kali. Yup, dan lampu pun akan menyala warna hijau. Itu bermakna kita dah aktifkanlah dia punya super mic. Dan dia punya mikrofon ni terletak pada bahagian lampu hijau ni. Okey. Okey, ini adalah bunyi daripada super mic. Macam mana? Yang tadi lagi sedap ke? Ataupun super mic ni lagi sedap? Dan nanti bagi tahu, super mic ni memang sangat berfungsi lah untuk kita gunakan kalau tempat tu yang bising. Sebab kalau earbuds ni nak ke mulut kan jauh. Jadi inilah fungsi dia. Kena dekatkan sikit macam ni. Test 1, 2, 3. Untuk kualiti audio dia pun bukan main-main lagi. Dia gunakan driver 12mm. Dia punya bass ni padu. Bass yang kick. Dia punya treble pun cukup jenis. Dan dia ada ANC sampai 45dB. Dia siap ada adaptive mode lagi. So, kalau kita tengah jalan tu, tak perlulah nak tekan secara manual. Dia akan ikut dia punya bising persekitaran tu lah. Dan kalau korang tanya Nothing Ear 3 ni support LDAC ataupun tidak, yes, dia support LDAC. So, inilah dia earbuds yang unik. Dia punya casing ni boleh jadikan sebagai mikrofon. Satu benda yang genius lah yang dibuat oleh Nothing.